Kerajaan Negeri Melaka. Kedua, mempunyai murid seramai 784. Ketiga, visi yang diterapkan di sekolah ini ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Perkara yang didapati jika produk kami dihasilkan. Yang pertama, mengurangkan pencemaran alam. Yang kedua, menjimat UNCLOS. Yang ketiga, menggalakkan amalan kita semula. Yang keempat, mendidik masyarakat dalam meningkatkan kesedaran orang ramai tentang isu sistem makanan dan kelestarian alam. Penyataan masalah. Yang pertama, pencemaran alam jika minyak dibuang sebarangan. Contohnya pada masa kini ramai orang yang buang minyak ke dalam sungai atau longkang. Ia boleh menyumbat saluran dan boleh merosakkan pencemaran sumber air. Yang kedua, sukar untuk dihapuskan secara selamat. Contohnya, minyak terbakar bukan mudah untuk dihapuskan secara lestari tanpa menjejaskan alam sekitar. Jadi ia boleh menggunakan cara yang praktikal. Lakaran produk kami. Produk ini sangat mudah untuk dihasilkan. Mula-mula, tuang minyak masak terpakai ke dalam botol mineral yang telah dipotong. Kemudian, aluminium dilekatkan di botol mengikut saiz. Kemudian tebuk di tengah dan letakkan tali sumbu. Kemudian air sekali, nyalakan api di atas puncak tali sumbu. Kos bahan yang digunakan, minyak masak terpakai RM0, botol mineral plastik terpakai RM0, tali sumbu RM6.90, kertas aluminium RM3.80, penebuk kertas RM6, pemetik api yang boleh didapati di Mr. DIY RM2.50. Tiga bahan yang saya sebutkan tadi, kertas aluminium, penebuk kertas, pemetik api, boleh didapati di Mr. DIY.